Baik, kali ini saya dapat soalan ni daripada pelajar yang bernama Dipika dalam grup Telegram kita. Dia kata cikgu dia bagi soalan ni tapi dia dah 2-3 minggu masih tak dapat jawapannya. Okey, setelah saya selidik ada satu lah error dalam soalan ni yang saya mau betulkan. Sebab dia dah bagi jawapan skema kan. Okey, error dia dekat sini Okey, kat sini. So kalau kita tengok, okey, saya tengok balik ini, jari dia bukan 24, sebenarnya 25. Baru boleh dapat jawapannya. Okey, kita buat juga soalan ni. Okey, dia kata luas bulatan iaitu 154. Okey, bulatan ni sini So kalau kita buat, dia akan jadi macam ni Luas dia 154. Okey, luas bulatan ni 154. So formula untuk bulatan adalah A sama dengan pi r kuasa 2. Jadi luas dia formula dia 22/7 darab r kuasa 2. Ini kita samakan 154. Darab silang darab 7 bagi 22. So anda dapatlah 49 r kuasa 2, kita square root. So r dapat 7. Baiklah, seterusnya kita buat soalan B, soalan nombor 2 ni. Okey. Cari isi padu kon Okey, isi padu kon ni kita kena lukis dulu lah baru nampak So kita lukis. So saya lukis sikit. So dapatlah okey, ni kon dalam bentuk 3D Okey, sebenarnya bawah ni ada bulat tapi tak nampak. Okey, saya jelaskan lagi bulat dia. Okey, ni line dia, dia punya tinggi dia, dan seterusnya bulat dekat bawah ni. Sebenarnya bulat ni tak nampak, bulat ni lah, tapi saya besarkan lah supaya dia nampak kan, kelakar sikit lah. Okey, dari sini kita tahu dia punya jari 7. Kita cari jadi ni 7. Dan apa lagi kita tahu ni 25 Okey, ni saya dah betul kan bukan 24. 25 ni adalah tinggi benda ni, tinggi sending dia. Okey, dia punya tinggi betul tak tahu lagi. Kita kena carilah. Okey, cari dia macam mana? Cari dia kita kena pakai Pythagoras. Okey, A square ni, A ni hypotenuse lah. Hypotenuse ni 25 lah kan. 25 sama dengan B ni kita punya tinggi lah, height ni. Tak tahu lagi. Tambah C. C dia adalah dia punya jari ada 7. So dapat ni. So kita carilah nilai H. Ni jadi 625. H square tambah dengan 49. Lepas tu pindah tolak. Dapat apa? H square sama dengan 625 tolak 49, 576 sama dengan H square. So H dia adalah square root, dapat 24. So tempat tinggi ni adalah 24. Okey. Okey, dari situ kita boleh carilah dia punya formula untuk isi padu kon So isi padu kon adalah, kita tahu formula dia V sama dengan 1/3 pi r kuasa 2H. So dekat sini kita letaklah semua. Okay, kita letak 1/3 pi 22/7 darab dengan R dia masih 7 7. Okey, H dia kita dah jumpa tadi adalah 24 24 ni. Jangan pakai ni, pakai height 24. So kita darab ni semua dapatlah 1232. Ini sama dengan skema yang Dipika bagi tadi Okey, itu saja.